Yang kedua Nabi kata wal bataru, penyakit yang kedua wal bataru, iaitu terlalu mewah. Terlalu mewah. Mewah dah hari ni. Allahu Akbar. Dulu orang payah cari makan dulu, duit pitih payah. Hari ni tengok kedai makan. Kedai makan ni Allahu Akbar. Boleh bilas sepanjang jalan nak jak tu. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Lepas tu tak makan sia-sia. Waktu orang azan maghrib tu, dia tepah tengah tu. Pakat duk cokong tengok iblis baru nak makan. Ha, cuba perhati molek, cuba perhati molek. Dia tak ada belum benda tu. Masa tu orang sebab orang sembahyang maghrib tengok Allah parking penuh. Tengok Allah ramanya. Ha. Habis pakai orang jual-jual tak ada nak sembahyang. Ha, ni cuba kita perhati tengok. Perhati tengok. Ha, cuba perhati tengok. Supalah rumah hamba sini pun supa je. Kerana orang berlaku. Ha, ni nak cerita kata kelalaian manusia di hari ni ya. Banyak.